banyak cekadak agak Syuk ni je sebenarnya. Dia nak bau tu memang betul-betul wangi. Dia nak memang Singapore series ni hanya ada di Singapura sahaja. okay. Itu special untuk rakyat Singapura. Yang nak dapatkan memang kena pergi Singapura lah. Dan Siapa yang bawa barang kita tu? yang specialnya Singapore series ni, satu dia kat Singapura lah, satu lagi dia dibawa oleh satu artis ni. Kalau korang tahu, korang komen kat bawah siapa artis tu. Artis tu siapa? Artis tu adalah Syuk Sahal. Kita ada deal dengan Syuk Sahal. Dia cakap dia nak buat benda ni betul-betul eksklusif. Banyak cekadak agak Syuk ni je sebenarnya. Dia nak bau tu memang betul-betul wangi. Dia nak memang high end punya raw material yang kita pakai. Tapi bagus lah orang macam ni, karakter businessman macam ni yang kita kena ada. Dia firm. Dia tak mau biasa-biasa punya party. Dia nak betul-betul high quality. Dia nak packaging tu high quality. And then dia nak ada exclusivity tu. Dia tak mau orang boleh beli dekat online. Dia nak Kat Singapura pun tak senang tau nak dapat. betul. Ada orang tak boleh dapat kat kedai macam tu saja. Dia orang kena jumpa Syuk juga untuk dapatkan Singapore series ni. Even kalau ada distributor apa pun, kita Syuk hantar distributor. Tak mau. Kita nak jaga exclusivity tu, limited dia tu. Dan Alhamdulillah lah, setiap kali Syuk pi habis ke tak habis tu? Habis sambutan memang Menggalakkan lah untuk Singapore series. menggembirakan dan menghappykan lah.